Zamri dan cakap, "Tu siapa dekat depan pintu tu?" Tiba-tiba muncul sebiji kepala wanita dengan lidah terjelir di sebelah handphone yang terletak di atas meja. Bila kami cek dekat dalam, kami buka pintu, san. Hello guys, welcome back to Show My Channel. So guys, hari ni Mai nak share kisah pengalaman seseorang yang bekerja sebagai guard malam di salah satu sekolah terletak di Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. So, kisah ni dihantar di salah satu blog iaitu blog Fiction Shasha. So, Mai akan cerita pengalaman dia pada korang dalam channel Mai. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Assalamualaikum para pendengar. Semoga kita dalam lindungan dan rahmatnya senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya nak berkongsi kisah guard shift malam di sebuah sekolah yang terletak di Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Ada beberapa kisah pengalaman pendek yang berlaku ketika saya kerja part-time di sekolah ini. Selamat mendengar semua. Kisah yang pertama ialah salam perkenalan dia. Hari pertama saya lapor tugas untuk shift 8 malam hingga 8 pagi. Setelah lapor tugas dalam buku laporan, saya laburkan diri di kerusi. Saya dan partner nama Zamri, bukan nama sebenar, berkenalan dan berkongsi kisah hidup masing-masing. Zamri yang sudah 7 tahun menjadi guard di sini berkongsi macam-macam kisah seram yang pelik berlaku pada dia. Dia sempat berpesan, biasanya hari pertama orang baru akan dapat salam perkenalan dari dia. Saya pun cakap, insya-Allah tak ada apa-apa kot. Malam tu selepas kami habis ronda, layan suria sebatang sebelum rondaan seterusnya pada pukul 4 pula. Sedang kami tidur-tidur ayam, tiba-tiba saya terbangun. Depan saya berdiri seseorang yang menyerupai Zamri sambil senyum-senyum melihat saya. Padahal saya tengok dekat sebelah, Zamri masih tidur-tidur ayam. Lantas saya kejutkan Zamri dan cakap, "Tu siapa dekat depan pintu tu?" Zamri bangun dan cakap, Itulah salam perkenalan dari dia, nak tunjuk yang ni tempat dia. apa yang kami berdua lihat, makhluk tu berdiri tersenyum sambil jalan dengan pinggang ke bawah tiada, kata dia. Sambil berjalan dalam kegelapan malam dan hilang begitu saja. Saya masih tak puas hati sebab makhluk tu kacau waktu rehat saya. Lantas saya buka bacaan Al-Quran di handphone untuk test tahap mana kekuatan makhluk ni. Sedang berkumandang alunan suci ayat Al-Quran, tiba-tiba muncul sebiji kepala wanita dengan lidah terjelir di sebelah handphone yang terletak di atas meja. Kepala tu mengejek dan mengajuk bacaan Al-Quran yang dipasang sambil jelirkan lidah selama beberapa seketika. Jadi, saya dah faham tahap kekuatan makhluk-makhluk ni tidak terkesan dengan bacaan yang tiada roh. Saya pun membaca ayatul kursi dan beberapa ayat dari Al-Ankabut dengan mata tertutup dan badan agak berpeluh sedikit sebab pertembungan aura. Kepala itu menjerit dan hilang dalam kepulan asap. Alhamdulillah, malam itu gangguan berakhir. Kisah kedua, bilik pengawas hidup waktu malam. Pada satu malam tu, sedang kami meronda macam biasa, semua kelas dan bilik akan gelap kecuali pejabat sekolah. So, aku dengan Zamri ni pun pergilah meronda-ronda, pergi meronda setiap blok, meronda. Tak ada apa-apa yang berlaku. Lepas tu, tiba-tiba kami nampak bilik pengawas, lampu dia menyala. Sedangkan semua bilik kecuali bilik pejabat, kami dah tutup semua lampu.
And then aku dan Zamri pun pergilah naik atas untuk tutup suis lampu dengan suis kipas. So, kami berdua pun turun semula. Lepas tu, tepat pada pukul 2 pagi, iaitu waktu untuk kami meronda kali kedua. Tengah-tengah kami meronda kan. Setiap blok kami meronda, kami ternampak lagi sekali lampu dan kipas bilik pengawas menyala macam ada orang dekat dalam. Bilik tu dipenuhi dengan suara riuh rendah oleh pelajar-pelajar. Bila kami cek dekat dalam, kami buka pintu, kosong, tak ada apa-apa. Tak ada siapa-siapa pun dekat dalam tu. Lepas tu, aku pandang Zamri, Zamri pun pandang aku. Cepat-cepat kami berdua tutup suis lampu and suis kipas dalam tu, tutup balik pintu tu. Kami dua cepat-cepat turun dari blok tu. And then, sejak tu, jika menyala lagi lampu dekat bilik pengawas tu, aku dengan Zamri biarkan saja. Mungkin itu je waktu dia nak berjumpa dengan rakan-rakan dia. Maksudnya makhluk tu lah. So, tu je kisah seram kita pada kali ini. Sebab Mai punya masalah teknikal ni tak dapat disettlekan sebab tak dapat lama. Sebenarnya Mai nak cerita lebih panjang lagi, tapi keadaan tak mengizinkan. Laptop Mai pun macam dah nak rosak. So, itu saja cerita yang Mai dapat kongsikan. InsyaAllah kita jumpa di lain hari. So, kita closing dengan tagline, cerita ni dah habis, tapi malam kau baru bermula. Kalau korang suka video kali ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe, okay? Assalamualaikum. Bye.